Hai semua, selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar resepi rahsia di sebalik semua robot. Tahu tak, mesin-mesin hebat yang sedang mengubah dunia kita sekarang ni. Pernah tak korang fikir apa sebenarnya yang buat robot tu boleh berfungsi? Bukan silap mata tau, tapi ia sebenarnya gabungan komponen-komponen asas yang sangat menarik. Jom kita bedah siasat sama-sama. Cuba kita tengok sekeliling kita, dalam industri kereta, ladang-ladang moden sampailah ke kilang elektronik, robot-robot inilah yang buat kerja-kerja yang susah dan berisiko tinggi untuk manusia. Mereka memang ada kat mana-mana. Jadi, macam mana semua benda ni boleh jadi? Sebenarnya, setiap robot, tak kiralah canggih macam mana pun, dibina guna 4 bahan asas yang sama je. Dan inilah dia peta kita untuk hari ini. 4 elemen asas: sensor, kawalan, kuasa dan pergerakan. Ingat 4 perkataan ni sebab kita akan explore satu persatu. Okey, jom kita mula dengan bahan yang pertama. Segalanya bermula dengan kebolehan untuk merasa atau mengesan dunia sekeliling. Macam mana kereta pandu sendiri tahu ada halangan kat depan atau lengan robot tu tahu kat mana nak capai barang? Jawapannya ada pada elemen yang pertama ni. Inilah dia, sensor. Anggap je sensor ni macam deria untuk robot. Dialah komponen yang kumpul maklumat dari dunia luar. Tak kiralah cahaya ke, suhu ke atau jarak sesuatu objek. Contoh paling senang nak faham ada kat sini. Sensor ultrasonik kat kereta ni, dia hantar gelombang bunyi. Bila gelombang tu kena pada kon dan melantun balik, sensor tu terus boleh kira jarak dia. Cukup bijak kan? Baik, sekarang robot kita dah boleh rasa persekitaran dia. Tapi, lepas tu apa jadi? Maklumat yang dia dapat tu kenalah diproses. Inilah masanya untuk kita kenal otak robot. Sensor ni kerja dia kumpul data je. Dia tak buat keputusan. Jadi, mestilah ada sesuatu yang akan proses maklumat tu dan decide, okey, apa kita nak buat sekarang? Elemen inilah yang kita panggil kawalan. Anggap je ia macam pusat arahan. Dia terima data dari sensor, fikir sekejap, ikut program yang dah ditetapkan dan terus hantar arahan untuk bertindak. Dan inilah rupa fizikal otak tu. Papan mikropengawal macam ni lah yang penuh dengan lita-lita kecil yang buat semua pengiraan dan keputusan tu dalam sekelip mata je. Okey, kita dah ada deria, dah ada otak. Tapi samalah macam kita, robot pun perlukan makanan untuk berfungsi, perlukan tenaga. Yelah, otak yang bijak dengan sensor yang tajam pun tak guna kan kalau tak ada tenaga nak hidupkan semua tu. Jadi, dari mana datangnya jus tu? Jawapannya, elemen kuasa. Inilah sumber tenaga yang hidupkan setiap satu komponen. Dari sensor yang paling kecil sampailah ke motor yang paling kuat. Tanpa kuasa, robot tu hanyalah seketuk besi. Dan sumber kuasa ni pula ada macam-macam bentuk. Untuk robot yang bergerak, selalunya ia guna bateri. Tapi untuk robot yang dekat tempat terpencil, macam robot kat planet Marikh tu, panel solar lah pilihan terbaik. Deria dah ada, otak dah fikir, tenaga pun dah cukup. Sekarang, masanya untuk bertindak. Okey, otak dah buat keputusan. Tapi macam mana keputusan tu boleh bertukar jadi satu aksi fizikal? Macam mana ia betul-betul bergerak? Kat sinilah elemen pergerakan mainkan peranan dia. Ia ni gabungan motor, sendi dan bahagian-bahagian lain yang bagi robot tu kebolehan untuk berinteraksi dengan dunia fizikal. Kiranya inilah otot untuk robot tu. Tengok je contoh ni, lengan robotik ni guna sendi-sendi yang kompleks. Ada yang guna kuasa angin, ada yang guna cecair, semuanya untuk bergerak dengan ketepatan yang sangat-sangat tinggi. Sekarang kita dah kenal keempat-empat bahan utama ni. Apa kata kita tengok macam mana semua ni bekerjasama dalam satu situasi yang mudah? Okey, kita patah balik ke contoh kereta tadi. Mula-mula, sensor nampak kon. Lepas tu, isyarat dihantar ke otak, iaitu mikropengawal. Otak tu memproses maklumat dan buat keputusan. Berhenti. Akhir sekali, otak hantar arahan kepada elemen pergerakan, iaitu tayar untuk berhenti. Dan semua ni jadi dalam sekelip mata je. Jadi, nampak tak? Formula rahsia robot ni sebenarnya mudah je. Kesan, fikir, kuasa dan bertindak. Kitaran inilah yang menghidupkan setiap robot yang pernah dicipta.
Sebagai penutup, jom kita uji sikit apa yang kita dah belajar. Cuba fikirkan telefon pintar korang. Ia ada sensor skrin sentuh, ada otak pemproses, guna kuasa bateri dan boleh bertindak secara fizikal, macam bergetar. Jadi, adakah telefon korang tu sebenarnya sebuah robot? Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya.